Jom kita buat satu phone holder, bukan setakat boleh pegang phone, tapi boleh juga buat wireless charging dan yang paling penting, comel. Jadi untuk projek kali ni, saya gunakan Ugreen MagFlow Wireless Charger. Saya guna yang ni sebab dia support fast wireless charging, jadi kita boleh charge phone kita dengan cepat. Macam biasa, saya mulakan dengan 3D design. Untuk projek ni pun, isteri saya request untuk buat bentuk bunga. Jadi saya buat bentuk kelopak bunga dan dekat tengah tu muat-muat letak wireless charger daripada Ugreen tadi. Design ni tak perlukan clamp untuk kepit phone macam phone holder biasa sebab charger tu dah ada magnet yang boleh pegang phone tu dengan cukup kuat. Okey, lepas dah siap design, saya pun print menggunakan 3D printer macam biasa. Kemudian lepas dah siap print, sampailah masa yang paling best iaitu untuk assemble barang yang kita dah print tadi. Saya design supaya proses pemasangan dia mudah sahaja. Lepas tu kita boleh masukkan Ugreen charger tadi ke dalam kelopak bunga kita, selitkan wayar dekat dalam pasu, kemudian siaplah kita punya wireless charger bentuk bunga. Kalau kita nak charge phone kita, letak sahaja dekat kelopak bunga. Dia dah ada built-in thermal protection, jadi kita tak perlu risau phone kita overheating. Macam biasa, saya akan share file ni dekat dalam domeki.com dan kalau korang nak beli Ugreen wireless charger tu, saya akan letak link dekat dalam bio.